sambung dengan The Berry in Yellow. Baby botak kembali lagi. Ini adalah act 3, iaitu The Cat. Kita ke elevator apa ni? Sus. Baby botak mengamuk. Enter the apartment. Kucing. Itulah kucing dia kot. Itu kucing. Apa tu? Follow the black cat. Okay. Ni warna jejak kaki. Apa yang dia terjadi kat apartment ni? Okay. Dia suruh climb ladder. Panjat. Follow. Apa tu gambar? Wah, kucing tu boleh masuk. Kita tak boleh masuk pula. Dia tolak kita. Kita tertarik ni. Tertarik dalam. Kat mana ni? Follow the black cat. Belakang ni tak ada apa-apa. Jom kita jalan mengikuti kucing ini. Kucing hilang. Ke mana ni? Curiosity. Ada yang baru. Quick as you can, follow me through the portal. Don't let him see. Okay. Dia suruh, kucing tu suruh jangan sampai baby in yellow tu nampak kita kot. Kita kena ikut je kucing ni, okay? Boleh. Boleh. Okay. Ini ke gambar baby. Lari. Ikut kucing. Rebuk gos dia. Kita kena pergi sini kot. 1. Kita kena letak buku kot 3. Kan selalunya kan kalau orang-orang luar nak sembunyikan benda, dia guna bookshelf ni, kena letak buku kan. Ni ke buku dia. Letak kat sini. Place the book in the right place. Kita kena letak bawah ke? Letak sini. Okay, betul. Place the missing book. Lagi 2 buku. Kita kena cari buku. Ni buku. Ambil. Ni, letak sini ke? Bukan, kat sini. Lah, salah. Ambil lagi 1 buku lah. Cari lagi 1 buku dulu. Ni ada buku dia. Tun. Tak sini ke? Okey. Baru 2. Macam mana ni? Dah. Ni buku. Ni bukan buku dia ke? Bukan. Ni ada buku lagi. Ada buku lagi rupanya. Patutlah. Tukar. Akhirnya boleh juga. Jom. Ikut dia. Mana ni? Ada furnace. Apa ni? Pusing. Apa lagi? Furnace ni tempat bakar kan? Apa ni? Ada tutup. Ada coil. Coil masuk dengan furnace. Okey, macam tu. Dia menaik. Rasanya kita kena naikkan dia sampai warna merah kot. Dia naik lagi. Tambah. Okey. Turn. Yes, berbahaya lah. Okey, kita betul. Jom. Apa ni? Kita kena explore. Okey. Cantiknya bunga ni. Bunga dia ada cahaya hijau-hijau. Kucing. Macam mana dia boleh tembus ni? Di sini.
Wah. Aduh, benda tu. Runtuh ke ni? Tanah runtuh. Wah, rosak dah. Dah tak boleh kembali. Ini apa tu? Ini apa tu? What? Apa ni? Boleh buka. Ni ke tempat tadi. Apa ni? Ada broken battery. Ni, apa ni? Okey, ini bateri ni nak buat apa? Boleh buka. Kucing. Kat sini rupanya kau. Ada robot. Wish. Nasib baik kita ambil bateri. Take robot upstairs for repair. Okey, kita kena repair dia, kena pergi atas. Okey. Comangnya. Jom kita baiki dia. Baiki. Plug in it. Plug kat sini. Okey kat sini. Newty. Nama robot ni Newty . Okey. NEWT. Loading. Tap. Kita kena tap dekat warna hijau ke tu ke? Tamnya. Okey, faham. Okey. Charge, okey. Dia sampai level 3 tu. Ada 3 lampu. Okey, tak apa. Sabar. Tak kena pula. Satu-satu. Alamak. Okey. Susahnya. Ni susah ni. Okey, dah charge. Alhamdulillah. Okey, yang terakhir pula yang nombor 3. Nombor 3 ada 3. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sabar. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Tak kena. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. 1. Yang last ni. 2, 3. Okey, dah charge. Okey. Loading. Sudah di charge ke? Hello, Newty. Hello. Apa ni? Wish. Batuk kesian dia. Find ink for Newty. Okey. Masa tu aku nampak ada ink tadi kat bateri tu. Nasib baik aku nampak. Ni. Ink. Okey. Jom. Kita lagi. Letuk. Suara baby ya. Suara the baby ni dulu. Jangan ada baby. Desain kita ke ni? Apa ni? Apa ni? Hilang. Connecting. Attach a new booster. New booster tu kat mana? Masa kat sini kat bawah kot. Kat bawah tu tempat-tempat untuk robot kot. Takutnya. Okey. Booster dia. Ni terkunci. Lock. Buat apa ni? Banyaknya. Ada tumbuhan. Kita ambil lah buku ni. Kita letak atas.
takutnya ni. Recording. Jom kita buka jap. March 1st, log 334. Newt is proving to be one of my most valuable creations. His help harvesting more dangerous specimens has been a particular boon. Although I do need to address the battery design flaw. The poor soul just keeps collapsing. Attach a new booster. Is that right, Newt? Ni ke booster dia bukan? Look at Mana booster dia? Ada screwdriver. Kush. Kenapa gambar dia semakin dekat? Takutnya. June 2nd, log 940. Painting travel continues to be the best way to journey between worlds. Booster. Stay hidden from the child. Mana booster dia? I risk the same fate. Booster dia tak ada. It's hard not Soket. to worry about being followed Kita boleh bagi dia soket kat sini tak? best not to dwell on it. Dia boleh. Boleh buka kat sini. Open. Apa ni? Tusuk. So, kita kena letak duty kat sini. Kalau kita ambil ni, dia tutup balik. Alah, kita tutup balik lah. Kita ambil. Aku tengah cari booster ni. Mana booster dia? Booster Newty. Open. Apa ni? Yes. Oh, rasanya ini berguna kot. Ini untuk supaya dia tak tertutup kot. Okey, dah boleh ambil kot. Kita letak Newty kat sini. Oh, rasanya kita kena letak booster kat sini ni. Booster dia boleh dapat kat mana? Buka ni lah. Broken doktor. Hello doktor. Wait. Babe. Iklan rupanya. Babe. Recording. January 22nd, log 285. My tools have confirmed Apartment 10 has a new yellow site. The baby and his sister so far remain unaware of my activities. If you get testicle, I made the dolls look like myself. Kita kena letak booster kat sana supaya dia boleh tutup. Ni booster. Alhamdulillah, akhirnya jumpa juga booster ni. Kat sini. Kita buang sini. Jom kita sampai. Aduh, sakit tak tu? Tercocok. Oh, boleh terbang ke? Dia tinggalkan aku. Jahat gila. Dia tinggalkan aku. Tak penat je aku ni. Tolong dia. Tolong. Kemana kan dia? Tak tahu. Kemana dia? Ke atas masuk dia. Alamak, macam nak roboh je tempat ni. Jangan duduk sana lah. Kita ke sini. Ni Newty. Help Newty repair the elevator. Nak guna apa? Itulah. Oh ni, screwdriver ke ni? Bukan lah. Itu repair tu lah, apa nama dia? Screwdriver. Mana ni? Screwdriver. Itu apa? Pemutar skru ni wrench dekat depan dia. Nah, tolong baiki. Jangan kejar saya, baby. Dia boleh nyanyi. Tengok dia. Dah ke? Dia nak oil. Okey. Dia nak minyak ada kat sini tadi. Ni apa tu? Takut aku. Boleh laju sikit boleh tak? Kau pergi minum. Dah ke? Dia nak palu. Penukul. Mana pemukul?
Screwdriver, wrench. Mana hammer? Aku nak hammer. Jom kita dah roboh yang ni. Jadi mana hammer dia? Aku macam pernah nampak hammer dia kat sini. Mana? Ni screwdriver je semua. Hammer. Oh ni hammer kat sini. Tak nampak. Sorry guys. Tak nampak. Kita awasi dia. Jangan sampai dia bergerak. Ya, apa benda ni? Gempa bumi. Oh, elevator bus. Kenapa kalau elevator ni tiba-tiba bergegar satu dunia ni? Berat sangat ke elevator ni sampai gempa bumi. Okay, kita ke atas. Alamak, betul punya tiba ni. Okay, kita ke atas. Baby gini dulu. Sebab kita sempat keluar daripada dia keluar dulu. Loading. The laboratory. Okay, aku rasa itu saja dulu untuk hari ni. Nanti mungkin beberapa esok ke hari apa-apa, nanti aku akan sambung game Baby Botak ini. Dan see you in the next video. Bye bye korang.